Lelaki baran rider hantar barang tekan loceng banyak kali. Saya kerja hantar barang je. Letak sini. Kau yang letak tekan loceng banyak kali tu apa hal? Tak Yelah, itu saya nak apa tanya ni barang acik ke? Aku pekak ke dalam rumah tu. Seorang penghantar barang dari sebuah syarikat terkejut apabila dimarahi oleh pemilik kediaman di PPAM Selasih Putrajaya. Menerusi video tular, pemilik kediaman tersebut tidak berpuas hati kerana mendakwa penghantar barang itu menekan loceng rumahnya beberapa kali. Dia kemudiannya meminta kad pengenalan penghantar barang itu dan mengarahkan untuk meletakkan parcel yang dia hantar untuk diambil gambar. Rata-rata netizen mengecam sikap lelaki berkenaan dan berpendapat dia tidak sepatutnya melayan penghantar barang dengan cara seperti itu. Kenapa cik? Hantar barang apa? AC kau buat AC kau. Kenapa ni? Kau hantar barang apa? Tunjuk. Hantar barang apa? Barang tadi tu. Acik bahasa tak elok, lepas tu acik dah tanya saya. Tanya letak sini barang tu. Ini barang dia aku tak ada beli apa ni. Tak ada beli apa, tak apa, saya buat return. Letak sini. Aku nak tengok. Ni. Ini kerja korang ni. Kerja korang. Ambil. Letak Saya ni. hantar Aku barang ambil je ni. gambar. Tengok ni. Ha. Saya hantar barang je, tak ada apa Bagi pun. gua sini. Bahasa lepas tu macam tu. Saya kerja hantar barang je. Letak sini. Kau yang letak Kenapa? tekan loceng banyak kali tu apa hal? Tak Yelah, itu saya nak aku tanya ambil ni gambar. barang acik ke? Aku pekak ke dalam rumah tu. Sebab tak keluar tu saya tanya. Kau jangan. Kau ni. Kenapa? Kenapa babi kau? Tak ni barang acik ke? Tak payah. Letak situ. Aku nak tengok nama ni. Tengok. Ada detail dah. Tu saya tanya ni barang acik ke? Saya tanya elok tu je. Ni tengok. Kau ada elok. Kenapa macam tu pula? Saya ni hantar barang, saya bukan seller. Tengok. Saya tanya tu je, ni barang acik ke? Ni, kau ambil gambar. Ni dari Seller mana dah. ni? Yang kau hantar ni? Daripada mana? Saya pada Ninja Van tu je. Saya bukan seller. Lepas tu acik cara macam tu. Saya cara kau tu. tak payah nak panjang sangat cerita kan? Okay, tak apa. kau Kalau kena bukan tulis tak lah. Saya hantar barang, saya bukan jual barang. Saya tanya. Saya tak mencarut dari tadi. Pula pun ajar. Kau ada lebih, tanya aku pula.